Gerabak. Gerabak kereta api. Gerabak kereta api. Dekat mana tu? Lokasi dirahsiakan lah. Lokasi dirahsiakan. Negeri pun dirahsiakan. Negeri Perak lah. Perak, right. Perak. So gerabak ni, so siapa yang tahu Mr. Adam, dia tahu video tu memang viral. Video gerabak ni macam seakan-akan ada sesuatu yang sangat besar berada dekat atas gerabak tu yang mengamuk. Jadi kalau kita tengok, kita nak gerakkan satu gerabak yang abandoned lah, jangan cakap dah 20 tahun ke 15 tahun parking macam tu, untuk gerakkan dia, kita perlukan manpower dalam 30 ke 40 orang tu, baru benda tu bergerak. Maksudnya lah, kalau contoh orang nak cakap ini kita boleh tolak, tak ada. Memang tak boleh. Ini benda yang dikatakan disahihkan oleh orang yang bekerja di KTMB sendiri. Ada orang sendiri yang memang sahihkan benda ni lah. Tak mungkin, sebab kita orang kerja sini, kita tahu benda tu bila dia dah break, dia dah stay, dia dah pasang dia punya park. Contoh kalau kereta kan kita ada parking kan, benda tu takkan boleh bergerak macam tu. Ini dia bergoncang Wan. Bergoncang. Kalau tengok dalam ni, nanti boleh ambil shot daripada video sebelum ni, dia bergoncang. Memang teruk. Kawan sampai kamera ada stabilize tu pun macam gini lah. Bukan dia buat kamera tu dia letak. Tapi maknanya dia dengan body tu dia pam. Jadi dekat sana kejadian tu sebenarnya waktu saya dapat info, sebab ada pergi ke satu gerbang kereta api juga, KTM dekat Perak lah. Lepas tu ada orang kampung cakap, ini tak cukup untuk kau. Sebab aku tengok orang kampung pun tak berani pergi, kau boleh pergi. So sekarang aku nak kau, aku cabar kau pergi kat satu tempat. Ni lokasi dia. Dia bagilah. Orang tu pun penyelia tempat tu. Dia cakap, aku ada kunci ni. Kau cakap, tak boleh masuk bang, nanti kena tangkap. Dia keluarkan kunci. Ni apa? Ini kau buka, kau masuk je kereta kau jalan je dekat tempat batu, dia cakap. So maknanya 4-wheel tu, saya bawa 4-wheel tu pergi kat jalan tu. Ikut je lah apa dia cakap. Dia cakap straight, dia lukis. Masih ada lagi gambar, nanti saya bagi Wan. Lukis semua ni, kau nampak rumah ni. Inilah tempat dia, inilah sekian-sekian, dia cakap. Okay, saya pun pergi lah. Pergi. Ada dalam 20 ke 30 gerabak. Gerabak kereta api Wan. Kereta api KTM tu, yang abandoned tu ya. Saya tengok, rare ni. Datang lah jalan, tengok. Lepas tu ada nampak kesan terbakar, semua tu lah. Waktu tu siang, takkan kita nak buat explore siang kan. So siang tu rakam sikit semua. Okay, stay kereta, tidur dalam kereta. Waktu tengah tidur dalam kereta tu Wan, nak tunggu ke pukul 2, pukul 12 ke 1, 2 tu lah, untuk lagi ekstrim lah keadaan ni. Bukan kita nak mencari, tapi benda ni macam apa orang cakap, kita nak merasai suasana malam tu. Okay, keadaan KTM tu sebenarnya dah abandon lah. Tapi waktu saya tengah tidur tu, seakan-akan dia tengah hidup. Tengah macam ada orang tengah tunggu kereta api, bunyi kereta api lain lalu. Jadi macam bukan tempat ni abandon ni. Jadi kita just fikir baik je lah. Alamak, kalau ada kereta api lalu, tak boleh buat rakaman lah. Bahaya, sebab bila kereta api tu dalam 100 meter ke 200 meter, dia berjalan, dia on the way jalan, dekat rel besi tu ada current. Dia buat geseran tu. Jadi kita kalau tengok orang-orang yang dekat dalam video-video orang kena lenyek dengan kereta api tu semua, sebab apa? Bukan pasal dia tersepit, tapi dia terlekat dengan geseran yang ada current. Jadi ini yang diceritakan oleh orang sana lah. Dia cakap, kau nasib baik tak pijak sekian-sekian. Jadi waktu tu dah mula fikir, alamak, nanti kan kena current kan, bahaya, sebab besi tu yang buat kita lekat kat situ. Jadi macam mana patah balik lah. Jadi angkat kepala tengok, bunyi ada, tapi masih lagi abandon lah. Cakap ni ada benda bukan-bukan ke kan. Lepas tu dia ada berapa gerabak? Satu je? Dia total ada 20 lebih lah. 20 gerabak banyak, cuma tak ada kepala je. Ekor-ekor je lah. Dan selepas waktu tu dalam kosong, gerabak kosong. Gerabak tak ada kursi semua. Nanti boleh tengok nanti dalam video YouTube Mr. Adam tu, nanti pakai je, tak apa. Tak ada copyright sebab ni kita punya kan. So saya cakap, wah ini memang rare kan. Benda memang rare. Benda orang selalu nampak rumah, apartment kan. Kita tak pernah tengok. Saya sendiri kat situ pun aku tak pernah tengok set gerabak macam ni.